Bismillahirrahmanirrahim. Qala nazimu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma kamisli kullu sani'in wa ma sana. Wa ba'da wawin, dan selepas daripada waw, ayyanat mestilah ia, yang tertentulah ia akan mafhum, akan mafhum, akan pengertian serta. Mana wa tu masuk pada kata ayyanat. Wa ba'da baik pada kata wa ba'da wawin ni. Ini macam apa ni? Ai haza, maksud bagi baik yang wa ba'da wawin ni. Wa hazal mawdi'i as-salisu mimma, daripada barang yajibu fihi hazful khabari. Ini baik ni nak ayat masalah tempat yang ketiga hak kata wajib asal khabar. Tempat yang ketiga pada kata hazah wajib asal khabar, iaitu wa ba'da wawin, dan selepas daripada waw, maknanya wa ayyanat, dan mestilah, wa ayyanat, dan mestilah, tertentulah, mestilah, ba'da wawin, selepas daripada waw tu, mesti mafhum mafhum pengertian ma'a ai, mana serta. Maksud gini ya. Maksud bagi baik wa ba'da wawin ayyanat mafhum ma. Ai fayajibu hazful khabari ba'da wawil ma'iyati. Ha tu murad bagi wa tu. Selepas daripada waw ma'iyah. Fayajibu hazful khabari ba'da wawil ma'iyati allati la tasihu an takuna atifatan. Wajib hazal khabar yang jatuh selepas waw ma'iyah. Waw ma'iyah tu yang tidak sah lah oleh kita nak buat waw ratah. Waw ma'iyah, waw mana arti serta-serta tu lah. Tu mafhum ma', yang dipaham jadi mafhumkan arti serta, ma'a serta. Itu waw ma'iyah. Ketika tu wajib hazal khabar apabila dia jatuh selepas waw ma'iyah. Waw dengan serta. Kamisli, seperti umpama, kamisli kaulika lah. Kullu sani'in wa ma sana'a. Kullu sani'in wa ma, kullu san, dan bermula tiap-tiap sonik, wa ma, serta barang tua tu, serta barang sana'a, yang telah kerja lah ia. Ada khabar. Ketika tu wajib hazal khabar. Khabar takdir kan dua tu. Kullu sonin, bermula tiap-tiap sonet. Necang tu lah sonet. Tukar tu. Dan wama sona'a, dan serta barang yang telah kerja lah ia. Itu ma tu kena kepada tu lah, kena kepada lucang ia tu lah, anak kali ia tu. Toke dan anak kali tu khabar tak ada. Takdir bagi ai muqtarinani. Ai muqtarinani, berserta lah oleh kedua-dua. Mari belaka lah maknanya. Toke pun mari, necang pun mari belaka. Kullu sani'in wa ma sana'a muqtarinani. Tiap-tiap daripada sonik dan tiap-tiap daripada barang yang telah kerja lah ia, itu muqtarinani, berserta lah oleh kedua-dua khabar. Kerana was itu nak buat atas pada kata sonik tak boleh. Tak sah.
wa qabla hali la yakunu khabara anil ladzi khabaruhu qad utmira. Dan sebelum hal, ni maksud gini lah. Ai di mana ai wa yuhzaful khabaru. Ni tempat yang keempat yang ketiga. Wa yuhzaful khabaru qabla halin la yasihu ayyakuna khabaran. Wa yuhzaful khabar, dan dihazafkan khabar qabla halin, sebelum daripada hal yang tidak sahlah oleh bahawa adalah ia ayakuna khabar, jadi khabar. Anil lazi la yakun atau khabara wa qabla halin la yakunu, tidak adalah ia hal itu khabaran, jadi khabar. Khabar anil lazi, daripada mubtada tu al-lazi, an maksud an tu mubtada, anil lazi anil mubtada al-lazi, anil mubtada il-lazi, daripada mubtada yang khabaruhu, yang bermula mubtada, yang bermula khabarnya, khabar bagi al-lazi tu mubtada tu lah, itu ialah qad umira, disembunyikan, ai qad huzifah, dihazaf akan dia, dihazafkan dia, dihazaf akan khabar sebelum daripada hal yang tidak sahlah bahawa itu jadi khabar. Jadi khabar bagi mubtada yang khabar dia tu dihazafkan dia. Dengan mana ai, mana gini ya, baik ni panas sikit. Ai iza atal mubtada'u wa ba'da halin la yasihu ayyakuna khabaran anil mubtada'i fa innahu yajibu taqdirul khabari. Apabila datang mubtada dan selepas dia tu hal yang tidak sah oleh bahawa adalah itu jadi khabar daripada mubtada, kerana bahawasanya wajib oleh takdirkan khabar. Wa qabla, dan sebelum daripada hal jatuh hal yang tidak ada lagi hal tu jadi khabar. Kalimah tu jadi hal. Sekiranya tak patut nak jadi mubtada, kerana tempat tu tempat ada hal. Nah itu ya. Khabar tu jadi daripada mubtada yang bermula khabar hak mubtada hak asalnya dihazafkan dia. Misalnya kadar biyal abda musian wa atim. Seperti kadar bi, bermula pukul aku. Kadar bi misalnya al-abda, kadar takfilah. Kadar biyal abda, bermula pukul aku, pukul al-abda, akan hamba ni. Aku kata hamba ni. Musian, sekiranya kita nak baca musiun, khabar salah tak boleh lah tu. Tu jatuh sebelum hal. Khabar tu juga kena ada sebelum hal. Khabar tu kena ada sebelum hal. Hal tu yang bukan lah, iaitu bukan khabar. Musian tu hal, bukan khabar. Bermula pukul aku akan hamba aku, hal keadaan hamba aku ni musian, kagau jangan jahat. Kata hamba aku ni kerana atau hal keadaan kagau. Khabar tu kan khabar. Khabar ai, khabar darbiyal abda kainun iza kana musian. Ya saya itulah.
Dengan mana ai darbiyal abda haksa lagi tu. Darbiyal abda kainun tu khabar. Telah abda dengan musiun tu, musian tu khabar. Itu hazah situ. Kainun iza kana musian. Baik tu boleh kata. Nak kata gitu buat apa? Darbiyal abda kainun musian. Tak apa. Pertama tu kata iza kana tak apa. Bermula pukul aku akan hamba aku tu kainun adalah ia tu apabila adalah ia tu karuk. Atau bermula pukul aku akan hamba aku tu kainun adalah ia tu hal keadaan ia tu karuk. Nah, cuba. Jadi hazah situ telah tu. Wa atam mubtada tabyiniyal haqqa manutan dan bermula sempurna kenyataan aku al-haqqa akan hak sebenar. Tak ada. Hal keadaan manutan ai muta'alliqan. Manutan tu muta'alliqan. Bermula atammu tabyiniyal haqqa. Bermula sempurnakan keterangan aku akan hak sebenar. Aku ayat nyata dah tapi aku tambah benar lagi. Bermula sempurnakan kenyataan aku akan hak sebenar hal keadaan. Itu hal tu. Hal daripada fa'il itulah. Aku tu ni tu. Hal keadaan aku ni manutan. Ai muta'alliqan yang aku ni yang bersangkut paut. Manutan yang digantung. Yang gantung pun tak apa. Jangan sangkut paut. Bil hukmi dengan hukum. Dengan mana apa ni? Ai. Dengan mana baik ni? Atammu. Tabyinil haqqa ni. Ai. Ahsanu syai'in fi bayanil haqqi an tabayyanahu wa tabayyana al-hikmata minhu. Wa tabayyana al-hikmata minhu. Elok bermula elok comelkan sewaktu pada menerangkan hak sebenar bahawa menyatalah ia akannya dan menyatakan hikmat daripadanya. Itu khabar yang tak ada situ. Hazah. Takdir lagi lah. Atam mutabyin ya haqqa kainun manutan. Yang tadi itulah tu. Itulah di antara haqqa dengan manut tu. Habislah tu. Begini. Wa akhbaru bisnaini aw bi aksara an wahidin kahum suratun syu'ara. Wa akhbaru dan bermula buat khabar oleh mereka itu Arab. Nahum tak apa nuhat. Bisnaini dengan dua. Khabar tu dua. Aw bi aksara atau dengan lebih bil khabar isnaini lah. Akhbaru bisnaini bil khabar isnaini. Dengan khabar tu dua atau dengan khabar 3 4 kata lagi lah. Akhbaru an wahidin an mubtada'in wahid. Daripada mubtada satu. Mubtada ya. Tapi khabar tu 2 3 kata lagi lah. Misal kahum surah. Kahum seperti kahum bermula mereka itu suratun aisyurafa'u. Segala orang mulia-mulia. Suratun aisyurafa'u. Syurafa. Segala orang mulia. Lagi pula syu'ara'u. Tukang-tukang penyanyi lagu. Okey awak. Nak rong lagi pula okey
mulia-mulia lagi. Dia. Itu boleh daripada mubtada satu dan khabar tu berbilah-bilah. Itu boleh. Ini mudah ni. Kata lo kana wa akhawatuha.